Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini hari kedua kita di Blackwater Gebeng. Ini saya ada kawan baru. Kawan dah selalu main dengan bola talang. Import daripada Kelantan. Jadi kita tak ada target. Kalau apa yang ada kita gasak. Okey, berapa hari kita boleh balik. Thank you. Penuh bang. Wah. Aduh. Dia separuh hari je. Alah. Aduh, dah teruk upaya orang ni. Dah. Rapat sikit. Kutip. Demo sore itu demo. Kutip rumah dah. Mana? Mana? Kutip. Okey. Ringan dah ni. Lekat dah. Aduh. Batu lucu lah dah. Kutip. Alah kau dah turun dasar sangat. Lenyo turun dasar tak? Ha? Jatuh. No mata, biar lalu. Yalah. Ya, manis. Mana besar-besar Ha? Santah. Okey, lucu ni kan. Tu, banyak lepas lah. Ni kasar sikit. Rata. Lalu Molek tiang dah balik lagi. Ada bawah ni. Sini ada cepat. Okey, baru kena dah. Tak boleh ni. Ada lagi bawah ni.
Jatuh pula lagi. Ada je buang ni. Ikan lah. Oh, ikan tu. Oh, bukan sampah. Boleh. Oh, cagu sampah. Oh, yolo dah, cagu dah. Oh, kasar ni. Geng tadi tu. Oh, jujur naik dah. Oh, yolo dah. Cagu. Oh, yolo dah. Oh, yang besar. Laju. Ya, dia mau tengok dia tadi tu. Lu. Baru sampai. Enggak cari buah. Boleh. Kena laju. Kosong ni, ke cagu ni. Ui. Tahu tak ada. Slow main. Slow. Oh, jasik baik kata tembuk. Kata tembuk. Tu. Oh, sampai tadi. Mana tadi? Boleh kejar geng dia tu. Tahu kalau boleh kejar dia. Kalau lucu teko. Oh. Tengok bowling ke? Nak bowling ke? Mata kena lihat. Kita kejar bowling dia. Apa? Apa? Aduh. Dia bowling tu rasa-rasa. Tapi dia masuk kejap dia lari kan. Kan. Obor-obor banyak. Molek obor-obor. Okey, ada bawah. Ada. Dia tahu. Tak banyak grup ni.
Ni perut panjang dia banyak. Oh, ni macam ni. Ada tiang. Ini kita kutip ikan laut, ikan selah, embung. Semalam kita cari ikan, tak ada. Ini kita terpaksa main plan B. Cari ikan kembung. Lagi mungkin kita main kisi lagi. Ikan kerisi. Oh, alah, banyak obor-obor bawah tu. Jom scan lu. Tadi banyak. Satu bukit geng. Kau. Kita tengok ikan apa. Jom, ada dah. Oh. Jadi kalau pulau getah jadi ke pulau getah? Kalau pakai bulu ni takut sampai kawasan Mayong dah lagi. Ha? Alik. Kenapa kena angkat turun? Tiga ni. Hai, ini bukan ni. Allah. Ada. Wow, turun lah. Oh, jom. Oh. Semangat dong. Tukar. Empat belah ada. Follow 14. Kalau ada. Ada. Getah. Suka kamu. Cepat kamu. Apa? 12. Dia nak tu lagi, dia nak kolo. Isi memang gitu. Oh. Rugi laluan dia dah ni. Oh. Kalau mau kecil-kecil tak apa. Tadi kisi. Aduh. Ikan dah makan ni. Ikan atas. Ikan ni satu lah. Cepat habis. Tutup ni. Ya. Ikan ni cepat habis. Makan ambil hello. Hancur kan. Tak gerai tengok tu. Tukar lalu. Selama ni dia mau tengok. Ni kita daripada Kelantan mari mancing. Teman-teman macam isi je. Tak kena. Cik tu. Aduh, demo dirasmikan Tok Muding. Ada sini. Sejuk lah. 28. Okey lah. Jangan macam semalam. Malam tu. Malam sejuk sungguh hari malam.
dia tu. Hebat. Tu dia. Tu ikan. Tu dia. Jom. Ada? Ada tak? Ambil lah Vita tu. 5 ekor kali. Besar. Mana dia budak kat pula tu. Lama sangat tu gendai kot. Dia ingat tukun. Mana dah ni ambil ekor. Gasak. Ya, bau je kisi orang kat ni. Tapi tak sah lagi. Nak belok. Mata besar. Jadi sini. Mata nombor 7 ni. Lekat ni. Biasa lah. Kita ambil kakak lah. Berhati tak. Sagai ni. Sagai dah mulai seseru takut. Otik. Kapu molek kau pertama kali. Jaga. Sapu. Tak ada sapu. Gini. Slow. Jangan. Slow. Elak. Tunjuk lu. Pakai gedok tu. Cakap. Alhamdulillah. Double strike. Tak lain ni. Kabu manis. Ni baru bagi kabu manis. Tengah go tu. Okey, mantap. Apollo. Kabu manis. Daripada malam cari, alhamdulillah. Sabar. Mana? Dah lekat go tu dia. So tanda dah. Boleh? Ni pula. Tutup dulu. Tak boleh nak campur. Alah. Kesi dia lain.
Pati, besar ke ni? Ada apa tu? Udang kojoy. Haiya, udang tadi campur ikan, kojoy. Masin. Udang ni kan sensitif. Sekarang ke mana sekoi? Sekoi. Ambil kacang ni. Share kacang. Wow, isi yo. Tak lekat juga. Lekat juga. Belok-belok apa bahaya ke dia? Letak lah. Payah. Jadi di sini. Kalau tak lekat. Dah lek tengok kat juga. Dia kutih upel kawai. Okey. Okey. Kita ambil ikan kerisi. Kita kutip ikan kerisi. Ya. Ini bukan kerisi pasar tu. Kerisi segar. Kerisi. Okay, update. Masih mencari rezeki lagi. Hari ni kita kutip lauk. Tadi main dekat tiang 7. Okey, ikan selah. Dah lah buat lauk. Sekarang ni kita mencari lagi. Nak ketuk batu tak berapa pandai. Bukan tak berapa pandai, spot tak ada. Sekarang ni meraba je lah. Kita dapat kat kapu ni, kapu manis berjaya. Okey, Papa Sabdek. Thank you. Oh, tak lucut dah satu. Aduh, lucut. Aduh, lucut. Lucut tadi besar. Ikan selah ni. Selah ni. Oh, mega. Mega dah mega. Bukan mega ni, mega saga. Banyak tadi. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Tapi sangkut ini. Rasa. Ada. Besar ni, merah ni. Merah. Mega. Kenapa? Oh Allah. Banyak. Besar boleh ambil tu. Cepat akak. Ada lagi tu. Sutong lah tu. Sutong. Dia dah. Dia tak makan. Geng dia lah. Ambil tu besar. Update. Okey, kita ketuk batu daripada tadi. Magic tak ada. Tengoklah. Test saja. Yalah. Orang dah sampai lah mancing kuasa batu ni. Tadi main polo boleh kerapu. Semalam pula boleh mayung. Mantap. Okeylah. Sekejap lagi kita nak balik lah. Kemas perjalanan masih jauh. Nak balik Kuala Lumpur. Okay, thank you. Alright, update. Okay, tamat dah explore apa aktiviti memancing ini. Alright. Yang kali kita main pula lah. Ada beli, ada apa. Ikan lauk tu ada lah dapat. Tak strike yang kasar-kasar tu tak ada lah kan. Target kapu pun dapat dah seko. Alhamdulillah. Tapi ikan
ni lah, dia akan Apollo